PKS tempatan digesar bertindak pantas meningkatkan daya saing bagi merebut peluang ekonomi bernilai tinggi melalui pembangunan RTS Link dan Zon Ekonomi Khas Johor, Singapura. Pengerusi Dewan Perniagaan dan Perindustrian Antarabangsa Malaysia MICCI Wilayah Selatan, Lee Ting Kiat, menekankan bahawa PKS tidak boleh lagi bergantung kepada kaedah lama. Mereka perlu memperkukuh keupayaan digital, memperoleh pensijilan diiktiraf serta memanfaatkan grant dan bantuan kerajaan. Beliau berkata demikian pada sesi dialog bertajuk Bagaimana Infrastruktur akan Mencorakkan Fasa Pertumbuhan Baharu Johor sempena Majlis Perjumpaan Bulanan MICCI Wilayah Selatan yang dianjurkan dengan kerjasama Astaka Padu Sendirian Berhad. Menurut Lee, RTS Link akan menjadi pemangkin penting kerana ia memberi kepastian lebih tinggi kepada perniagaan dalam merancang operasi rentas sempadan sekaligus meningkatkan keyakinan pelabur. Dengan RTS Link dan JSSEZ, Johor dijangka memasuki fasa pertumbuhan baharu yang membuka peluang besar kepada PKS tempatan.